Hari ni aku dengan bini aku macam biasalah, kami akan hike Bukit Batu Putih. Tapi kita ada orang jauh hari ni, iaitu Abang Farid daripada Shah Alam weh ni mai. Sebelum hike, kita wangikan diri kita dulu dengan Fresh Lah. Untuk wangi Fresh Lah ni, dia ada wangi untuk lelaki dan juga untuk perempuan. Semua dah wangi, apa lagi? Jom kita hiking. Untuk Bukit Batu Putih ni, apa jangan risau, memang beginner friendly. Senang je. Bolehlah apa nak buat training biasa-biasa, leha-leha tu. Untuk kali ni, aku akan ikut trek Monkey Bay. Dia akan lalu ikut Barbosa. Untuk ni, hampa kena turun dulu lah. Kita akan turun dulu. Lepas tu, baru dia macok naik sampai ke puncak Bukit Batu Putih. Lepas tu, kita akan lalu kawasan pantai kat sini. Pantai Monkey Bay. Apa pantai, baru kita akan naik laluan memacok macam ni. Sampai ke atas. Laluan kat sini memang memacok weh. Lepas tu hampa kena naik bukit berbatu ni untuk sampai ke puncak Bukit Batu Putih. Lepas hampir 15 minit kami sampai ke puncak Bukit Batu Putih. Lepas ni hampa nak kami pergi hiking kat mana pula? Hampa boleh komen kat bawah.